Alright. Okay. Now, bab 12. So, bab 12 ni cerita dia adalah koordinasi dan gerak balas. Saya ulang lagi sekali. Tingkatan 4 dan juga tingkatan 5, bab yang selalu... Ni record. Ha? Ni saya? Ha? Okay. Bab, what do you call bab tingkatan 4 yang paling rajin keluar, yang selalu markah dia besar adalah bab 10. Sorry. Bab 8 hingga bab 15. Okay, so bab ni adalah bab yang besar-besar. Alright. So, hari ni kita nak cerita pasal bab 12. So, bab 12 ni biasanya pair dia mesti dengan bab 13. Alright. So, kita nak teruskan tau. Koordinasi dan juga gerak balas. So, apakah yang dimasukkan koordinasi dan gerak balas? Cerita dia, flow dia sama. Kalau kita cakap rangsangan mesti menghasilkan gerak balas. So, untuk rangsangan menghasilkan gerak balas, ia melibatkan dua sistem. Satu adalah sistem saraf, satu lagi adalah sistem endokrin. Okey, SPM dah keluar perbandingan antara sistem saraf dengan sistem endokrin. Form 4 hari tu periksa akhir tahun pun ada keluar. So, sistem saraf dengan sistem endokrin, awak tengok saraf ni satu, kita kata gerak balasnya adalah pantas. Kenapa pantas? Sebab maklumat itu adalah dalam bentuk impuls. Impuls adalah elektrik, laju. Kalau endokrin, gerak balasnya adalah perlahan, tetapi dia kekal sebab ia melibatkan hormon. Contohnya hormon pertumbuhan. Bila badan kita dah ada hormon pertumbuhan daripada awak baby, kanak-kanak, and then remaja, awak tak boleh pula jadi dari remaja jadi budak kecil kan. So, kita kata kalau ia melibatkan hormon, gerak balas itu adalah kekal. Okay, cuma kita kata lambat. Maksudnya tak adalah kalau lelaki ada hormon testosteron, esok pagi dia bangun berjambang. Tak ada. It takes time nak ada the whole thing tu, misai ke janggut tu semua ambil masa. Okay, sebab tu kita kata dia sebagai perlahan. Right. Now, sistem saraf. Sistem saraf ni pun tak keluar lagi tau. Sistem saraf kita boleh pecahkan kepada dua subsistem tau. Satu kita panggil dia adalah sistem saraf pusat, yang tengah-tengah tu terdiri daripada otak dan juga saraf tunjang. Lepas tu dekat otak kita ada saraf kecil-kecil. So kalau saraf yang kecil-kecil yang letak dekat otak tu, kita panggil dia saraf cranium. Kalau saraf yang kecil-kecil tu ada dekat kita punya saraf tunjang, kita panggil dia sebagai saraf spina. Okay, saya ulang lagi sekali. Sistem saraf kita boleh pecahkan kepada dua subsistem. Yang besar sekali, kita panggil dia adalah sebagai saraf pusat. Di mana saraf pusat terdiri daripada otak dan juga saraf tunjang. Dekat otak kita ada saraf halus-halus. So, saraf halus-halus ni namanya adalah saraf cranium. Kalau saraf halus-halus tu yang letak dia dekat saraf tunjang, this one kita panggil dia sebagai saraf spina. So, sistem saraf kita boleh pecahkan kepada dua subsistem. Kita ada saraf pusat dan lagi satu adalah sistem saraf periferi. Settle, itu adalah 12.2. So, dalam 12.2 juga awak ada cerita mengenai otak. So, saya tak nak cerita banyak sangat. Saya nak cerita yang paling penting je. Okay, otak kita boleh terbahagi kepada 5 bahagian. Okay, satu adalah cerebrum yang besar, left and right. Lepas tu dekat belakang kita ni yang kawal coordination. Jadi kita panggil dia adalah sebagai cerebellum. So saya ulang, yang besar ada kanan dan kiri. This one kita panggil dia sebagai cerebrum. Yang dekat bahagian sini, okay, ini kita panggil dia sebagai cerebellum. Yang dekat dengan leher, this one we call as medulla oblongata. Okay, lepas tu bawah medulla oblongata kita ada saraf tunjang. Now, hypothalamus dengan kelenjar pituitari ni, dia terlibat lebih kepada dalam, kalau hypothalamus, awak ingat dia HH, dia lebih terlibat kepada hypothesis. Ya ilaha illallah. Homeostasis. Okay. Kalau kelenjar pituitari, ini dia terlibat dalam, sudahlah. Okay. Dia terlibat dalam sistem endokrin. Tahu, saya nak fokus dekat sini tau. Medulla oblongata, saraf tunjang dan juga cerebrum. Kalau cerebrum, dia terlibat dalam tindak balas terkawal. Kalau medulla oblongata, luar kawal. Kalau saraf tunjang, apa saraf tunjang? Orang semua jawab dalam hati kan? Reflex. Okay, right. Now, seterusnya. Saya tak nak cerita pasal ni, ini jadi penting. Kita nak kata tadi dalam saraf, dia melibatkan 3 neuron. Neuron ni awak tengok dia punya, macam mana awak nak bezakan dia adalah neuron deria, neuron motor, satu lagi adalah neuron gergati. Kita tengok dekat badan sel.
Jika badan sel dia di sisi, ni dalam skema jawapan. Selalu saya cakap tegah, rupanya bukan tegah tau ni. Di sisi, ini adalah neuroderia. Jika badan sel dia ada di hujung, ini kita panggil dia adalah sebagai neuron motor. Kalau awak dapat dia pendek macam ni, ini kita panggil sebagai neuron geganti. Okey. Tadi kita kata, tindakan yang kita akan belajar dalam sistem saraf, dia ada 3. Tindakan terkawal, luar kawal dan tindakan refleks. Apakah beza antara tindak balas terkawal, luar kawal dan refleks adalah dia punya kontrol, pusat kawalan. Kalau terkawal, pusat dia, otak yang terlibat adalah cerebrum. Kalau luar kawal, bahagian otak yang terlibat adalah medulla oblongata. Kalau tindakan itu adalah refleks, dia tidak melibatkan otak. Dia hanya melibatkan saraf tunjang sahaja. Yang ini belum 3 ni, tindakan ni belum keluar SPM. So maksudnya, belum lagi keluar soalan perbandingan antara tindak balas terkawal dan luar kawal. Saya takut dia keluar apakah perbezaan antara luar kawal dan juga refleks. Okay, sebab yang tu tak ada dalam buku teks. Sebab saya perasan kalau bio dia punya gila satu je. Dia tak bagi perbandingan yang ada dalam buku teks. Exactly this one. Dia ada dalam buku teks kan? Dia bagi yang tak ada. Contoh yang tak ada kat sini adalah tindak balas luar kawal dengan refleks. Yang tu susah sikit. Kalau kita kata, kalau saya boleh dapat beza 2. Kalau tindak balas luar kawal, gerak balas dia boleh cepat atau perlahan. Contoh your heartbeat. Your heartbeat can be, pace dia boleh laju dan perlahan. Tapi refleks, gerak balas dia cepat. Tak pernah gerak balas refleks tu slow. Kedua, perbezaannya adalah dari segi bahagian otak. Kalau cerebral, kalau tidak balas luar kawal, ia dikawal oleh medulla oblongata. Tetapi kalau refleks, ia dikawal oleh saraf tunjang. So saya dapat 2 beza je. Kalau persabaannya, dua-dua melibatkan rangsangan dan juga gerak balas. Dua-dua je adalah kita panggil dia sebagai koordinasi. Okay, itu je. Okay, right. Now, kita nak cerita pasal flow jalan cerita dia. So, katakanlah saya ambil satu tau. Contoh gerak balas tau. Gerak balas tadi kita kata ada 3 tau. Gerak balas tu kita panggil dia. Sebelum tu, jangan guna perkataan tidak balas. Tidak balas, in English we call as reaction. Gerak balas is respond. Two different thing. Kalau awak kata tidak balas, awak kata awak tertukar. Tidak balas tu awak guna gerak balas, awak tukar menjadi tidak balas. Kosong. Sebab actually benda yang tak sama. So ingat kalau kita cerita pasal koordinasi, sistem saraf mesti guna perkataan gerak balas. Okay, this one. Cerita dia semua sama. Maksudnya dari rangsangan akan diterima oleh reseptor. Kemudian reseptor akan cetuskan impuls. Di mana impuls akan dibawa oleh neuroderia ke saraf tunjang. Di saraf tunjang, okey, saya skip je. Impuls akan diterima oleh neuron motor, di mana neuron motor akan hantarkan impuls ke efektor dan ia akan menghasilkan gerak balas. Yang tak keluar SPM lagi adalah, ingat tak? Maklumat dihantar dalam bentuk impuls. Tetapi kita nak kata antara impuls tu ada ruang kecil. Apakah itu ruang kecil tu? Ruang kecil itu kita panggil dia adalah sebagai synapse. Okay. Now, so bila dia ada ruang kecil dalam synapse, maklumat itu tidak boleh dihantar dalam bentuk elektrik atau impuls. Ia perlu ditukar dalam bentuk kimia. Now, soalan yang maybe akan ditanya, saya suka soalan Kedah kot. Ada satu soalan Kedah, dia kata apa jadi pada perkataan impuls jika ada dadah ke atau alkohol? So, jawapan awak akan jadi semua negatif. Contohnya kalau alkohol, apakah kesannya? Kita boleh kata neurotransmitter, okay, tidak dapat dihantar ke neuron seterusnya, ataupun kita boleh kata impuls tidak dapat. Penghantaran impuls daripada neuron ke neuron seterusnya adalah perlahan. So bila perlahan, gerak balas yang dihasilkan juga perlahan. So senang kata, dalam tajuk ni awak just ingat, okay, rangsangan akan diterima oleh reseptor, di mana reseptor akan sampaikan maklumat, reseptor akan cetuskan impuls, di mana impuls akan dibawa oleh neuron deria. Dari neuron deria, impuls ini akan dibawa ke saraf tunjang. Dari saraf tunjang, impuls akan dibawa ke neuron motor. Okay, ruang antara neuron ini kita kenali dia sebagai synapse. Di mana di synapse ni maklumat dihantar dalam bentuk kimia.
Okay, saya takut awak dah pening dah dengan saya. So sebelum pening, marilah kita buat latihan. This one. Okay, kita buat latihan ni. Form 5 saya dah bagi kot rasa je. So form 5 jangan tengok jawapan lah. Dosa masuk neraka. Sekejap dia biar je. Sekejap, 47. Nak 8. Sekejap. Yang ini actually kredit kepada Cikgu Safwan, Cikgu Alam Syah yang tolong buatkan. So dia compile everything. Form 4 kalau awak nak buat latihan, actually korang dah mula-mula yang ini tau. So kita buat ni tau. Okay, saya buat macam ni. This one is question number 1. Wow, 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 wow. Aish. This one is question number 2. Okay, kita tengok soalan nombor 1 dulu Wow. Soalan nombor 1. Kita nak tengok korang buat tu berkesan ke tak? Yang saya bebel-bebel ni kan? Dengar ke tak? Untuk budak tingkatan 4 tahun depan SPM 2026, saya nak buat balik guru muda tau. So nanti saya bagi a few names tapi saya tak nak fikir sekarang. Saya nak lepaskan sini awak dulu. Dan baru saya fikir. Soalan A, awak teka tahu jawapan dia A ke? B ke? C ke? D. Biarkan geram saya. Sekejap Okay, launch. Answer. Okay, so soalan nombor 1. Rajah 12 menunjukkan keratan membujuk otak manusia. Apakah bahagian yang berlabel X? Come on lah, ini budak sains. Awak tahu tak? Ini budak sains teras pun jawab. Sains teras pun ada. So, tolonglah jangan salah. Tolonglah. Okay. Bagus je korang. Semua ada je. Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Wow, B. Nangis korang kan? Okay, dah lah tu. Saya nak buat soalan lagi satu. Okay, now. Alright, so yang buat ada 26 orang. Wow, Alhamdulillah hari ni masuk kelas 38 orang. Okay, now soalan nombor 1. Marilah kita tengok. So, ni bahagian otak tau. So, bahagian otak ni, yang bahagian besar ni, ini kita panggil dia adalah, saya tahu korang semua jawab dalam hati. This is cerebrum. Kalau you guys nampak yang sini, ini kita panggil dia sebagai medulla oblongata. Biarkan. So, yang ini barulah kita panggil cerebellum. Bahagian bawah ni, baru kita panggil dia sebagai saraf tunjang. Ingat, kalau cerebrum, dia terlibat dalam tidak balas terkawal. Gerak balas, dia ada gerak balas terkawal. Oblongata, gerak balas luar kawal. Saraf tunjang adalah gerak balas kan? Gerak balas. Tidak balas. Kalau ini kita bagi dia sebagai tidak balas. Tindakan. La ilaha illallah. Tindakan pada dah. Tindakan. This is tindakan. Subhanallah. Tindakan. This one adalah tindakan terkawal. This one adalah tindakan luar kawal. Involuntary action. This one tidak balas. Mardiana. Tindakan refleks. Oblongata adalah tindakan tindakan luar kawal. Ingat macam ni. Saya nak betul kawal. Saya takut dengan budak tempat je. Macam ni. Bila kita kata mengenai tindakan in English we call as action. We have 3 type of action. The first one kita panggil dia voluntary. Tindakan terkawal. Kalaulah satu tindakan luar kawal. Kalaulah satu lagi tindakan refleks.
Apa bezanya? Kalau terkawal, ia melibatkan bahagian cerebrum. Kalau luar kawal, luar kawal medulla oblongata. Medulla oblongata. Kalau refleks, ia melibatkan saraf tunjang. Kalau cerebrum, gerak balas boleh cepat atau lambat. Kalau luar kawal pun sama, gerak balas boleh cepat atau lambat. Kalau sini gerak balas cepat je. So tindakan. So kalau kita kata tindakan ada 3 jenis. Kita ada tindakan terkawal, luar kawal dan tindakan refleks. Perbezaannya dari bahagian otak. Kalau terkawal, ia melibatkan cerebrum. Kalau luar kawal, medulla oblongata. Kalau refleks adalah saraf tunjang. Now, dari segi gerak balas. Okay, dia punya gerak balas we call as respond. So, gerak balas in English we call as respond. Respond. So, kalau dia punya respon, kalau terkawal macam awak boleh tulis cepat, boleh tulis lambat. Basically, kita boleh control. Kalau luar kawal, gerak balas tu pun sama. Macam jantung kita boleh laju dan juga perlahan. Kalau lah refleks, biasanya refleks ni gerak balas dia mesti cepat. Dan satu lagi efektor. Kalau ulah saya boleh tambah efektor. Contoh efektor dekat sini, biasanya adalah otot rangka. Otot rangka. Maksudnya kalau kita nak apa-apa, dia pakai otot rangka. Kalau lah sini, luar kawal, biasa efektor dia adalah otot licin. Dia boleh kembang, boleh perlahan. Kalau sini, efektor dia adalah otot rangka je. Otot rangka. Contoh kalau orang nak baling awak dekat penyapu, so awak elak. So sebenarnya ia boleh buatkan apa? Ia boleh buatkan otot rangka. Okay, right. Now, so far sampai sini okay? Adakah okay? Alhamdulillah, terima kasih. Thank you for 5. Tahan sikit ya tau, tahan sikit. Saya rasa awak tak cukup tidur ni. Tak apa. Alright, just tahan sikit lagi. Awak dah tahan lama dah since 4. Tinggal sikit je lagi ni, okay? Right, now, soalan nombor 2. Saya tak suka ayat panjang-panjang ni. Awak pun mesti macam saya kan? Aish. Saya ambil Kelantan lah. Saya takut tak dapat je. Okay. Saya ambil dia lah. Faham. Faham. Saya ambil faham. So saya kata ni soalan 3 tau. Saya ambil soalan 3 faham. Okay. Grade Dupul 3. Soalan 3 faham. Sekejap biarkan dia. A B C D. Sekejap Lodge. Okay, empty trash. Apa saya tekan situ, bijak je sini lah. Okay. Right. So, Raja 9, saya buat highlight sikit tau. Raja 9 menunjukkan penghantaran impuls merentasi sinaps. Okay. Si Raja 9. Dia kata dekat sini antara berikut yang manakah contoh bahan Q. So, saya tulis sini. Bahan Q ni apa? Bahan Q adalah neurotransmitter. Tahu tak neurotransmitter ni bergantung kepada mood kita. Kalau kita punya mood kita stres, neurotransmitter dia lain sikit. Sebab tu ada penyakit mental health. Sometimes mental health bukan biasanya disebabkan oleh awak tak pandai handle stress. Ada satu kalau dia genetik ni, dia punya neurotransmitter tu actually terlampau banyak. Sebab tu kadang-kadang ada orang kena makan ubat nak bagi dia slow sikit. So basically neurotransmitter ni nak hasilkan neurotransmitter yang baik ni, korang kena selalu happy. Contoh, kalau korang tengah stress, apakah aktiviti yang bagus korang buat? Contoh exercise, makan. Whatever lah. So biasanya kalau kita stress, bahan kimia dalam badan kita pun dia affect sikit lah. Alright. So kita tengok kat sini, apakah contoh-contoh neurotransmitter?
Sedang weh. Come on. Boleh betul ni, boleh betul. Okay, dah. Saya pukul 9 dah ni weh. Okay, awak ni tengok. Kamu tahu. Kalau awak dapat dia tiroksida, adrenalina, okay. This one sebenarnya saya anggap yang silap sikit ni semua budak-budak yang tak sengaja tertekan. Kalau awak dapat dia tiroksida, okay. Ini hormon. Adrenalina, ini juga adalah hormon. So, dopamin dan juga noradrenalina. So, jawapannya siapa yang tekan D betul. So tadi siapa yang tekan? So basically ada 21 orang, 14 orang yang tekan D. Okay, yes. Ada 4 orang tertekan D, ada seorang tak sengaja tertekan C. Okay, right. Saya tambah. Dopamin ni, kalau kurang dopamin, dia boleh menyebabkan penyakit apa? Dopamin ni boleh menyebabkan penyakit Parkinson. Kalau dia kurang. Parkinson. Okay. Kalau noradrenalina ni rebaskan bila masa keadaan kita dalam keadaan ketakutan, cemas. Noradrenalina ni biasa dia akan pair dengan adrenalin. So bila keadaan cemas, sayang. Adrenalina ni adalah hormon. Noradrenalina adalah dia punya neurotransmitter. Okay, right. Noradrenalina adalah transmitter. Betul tak? Kejap. Saya rasa macam ya. Sekejap. Saya rasa macam ya. What is noradrenalina? What is noradrenalina? Adrenaline. Yes, neurotransmitter. So senang kata, bila kita dalam keadaan takut, hormon yang dihasilkan adalah adrenalina. Kalau neurotransmitter, noradrenalina. So kalau kita dalam keadaan takut, actually dua bahan kimia direbaskan. Kalau hormon, adrenalin, ini hormon. Kalau neurotransmitter adalah noradrenalina. So dia pair. Okay, right. Last kali. Okay, this one boleh pergi. Awak tengok kat sini, tidak balas refleks ada dua tau. Satu adalah tidak balas refleks melibatkan dua hormon. Subhanallah walhamdulillah. Okey, gerak balas refleks. Tidak balas refleks, tidak akan refleks. Reflex reaction. Saya pula nervous ya. Ada dua. Satu dia melibatkan 3 neuron. Satu lagi dia melibatkan 2 neuron. Okay. Which one yang melibatkan 3 neuron? Pada satukah yang melibatkan 2 neuron? Okay. Soalan ini saya kata soalan 4 Kelantan. Sebelum saya buat soalan struktur. Soalan 4 Kelantan. Soalan 4 Kelantan. Okay, untuk form 4 yang masuk, saya consider ni adalah sebagai PDBR kita tau. Kalau lah your parents tanya, ada tak PDBR? Korang dah lama tak pergi sekolah ni. Yang cakap bio ada. Okay. Nak bagi ready tahun depan ni. Bukan tahun depan lah. Bulan depan kan? Bulan depan lah. 2 minggu lagi ke kita? Tak. 2. Bulan depan lah kita jumpa. Bila kita jumpa 12 hari bulan. So hari ni berapa hari bulan? 8. Oh, so kita ada sebulan lagi lah nak jumpa. Aish. Okay. So tindakan refleks melibatkan ada 2 jenis. Satu 3 neuron, satu lagi 2 neuron. Okay, dalam gambar ni, kita teka dulu. Gambar ni melibatkan berapa neuron? Gambar ni kalau kita tengok, awak tengok dia punya badan sel je. So badan sel kita ada 2 je tau. 1, 2. So ini adalah 2 neuron. So pada satu kan gerak balas yang melibatkan 2 neuron.
Aduh. Okay. So tahniah semua orang yang jawab betul, semua dah bijak. Boleh jawab periksa SPM. Alhamdulillah. So jawapannya adalah sentakan lutut. Sedangkan apa? Kalaulah 3 neuron, biasanya rasa sakit. Dia nak protect diri kita dari sakit. Sakit sikit kita dah tarik. So sakit. Sakit. Panas. So itu biasanya adalah 3 neuron. Kalau 2 neuron, sentakan lutut je. Di-jerk kita panggil. Kalau bahasa Inggeris panggil, di-jerk. Okay, so jawapannya adalah A. Alright, so tadi Okay, dah kita nak buat soalan struktur pula. Sabar. Okay, sabar. Alamak. Okay, right. So, kita baru cakap tu tadi. Kalau ini adalah, okay, individu P, individu Q. So, dekat sini korang tengok. Kalaulah kena benda padas, tindakan ini, tindakan refleks ke tindakan luar kawal? Refleks! Okay. Kalau orang main badminton ni, nak main ke tak main? Ini adalah kita panggil dia sebagai tindakan luar kawal ke terkawal? Korang macam dah hati kan semua? Terkawal. Terima kasih, Beta. Kamu lah form 5. Lepas dia tak ada kelas online dah. Okay, right. Now, tahniah. So, kalaulah kita kata P, apa Mariana salah jawab ni? Bukan. La ilaha illallah. Hey. Dah lah saya bagi jawapan salah tadi kat korang. Dia tidak balas. Refleks lah. Sekejap. Aduh, hai. Sekejap. Saya pula yang nervous kan. Satu lagi tidak balas kawal. Okay, kau. Right. Next one. Nyatakan kepentingan gerak balas P. Kenapa Tuhan jadikan kita mesti ada tindakan refleks? Refleks itu untuk apa? Kena balik bola, lepas tu kita tolak. Kita macam ni. Itu untuk apa? Refleks tu sebenarnya dia punya kepentingan adalah untuk mengelakkan badan kita daripada cedera yang paling sedang. Contoh korang kena paku kan. Tak adalah paku tu nak kena masuk dalam baru rasa sakit. Baru kena tips kan. Pak. So sebab tu kita kata mengelakkan daripada kecederaan. Ataupun korang kena air panas. Tak ada awak tunggu lama. Awak kena baru satu saat je awak dah tarik. Sebab tu kita kata apakah kepentingan tidak balas refleks. Kita panggil dia adalah sebagai mengelakkan diri dari kecederaan. Tapi di sini pun dia pakai gerak balas. Okey kot. Gerak balas satu tindakan kita bagi kot. Yang tak boleh adalah perkataan tidak balas. Di spontan. Sekejap. Mengelakkan diri pada kecederaan. Menjamin kemandirian diri. Right, so this one betul. Okay, saya sendiri buat sendiri tanda. Pandai tak? Okay, dah. Seterusnya. Okay, ni tak payah saya terus tunjuk dia punya jawapan kan. Okay, dalam satu perlawanan, individu Q memberi reaksi pantas membalas pukulan pihak lawan. Terangkan proses penghantaran impuls. Sebelum tu main badminton ni kita kata luar terkawal kan. Kalau terkawal tadi dia melibatkan apa? Adakah ia melibatkan medulla oblongata, cerebrum ataupun saraf tunjang? 1, 2, 3. Cerebrum. Okay. Now. Right. So ini adalah dia punya flow. Jawapan sepatutnya macam ni. Okay. Tapi izinkan saya terang dalam bentuk flowchart. Tapi saya faham tau. Saya rasa awak ada satu frust. Bila macam ni, awak boleh faham. Tapi bila buat dalam ayat, you guys tak faham macam mana nak buat ayat. Okay, so saya buat dua. Now, cerita dia adalah, katakanlah kita nak main tu, kita nampak rangsangan shuttlecock. So, shuttlecock tu bulu tangkis. Now, so rangsangan tu kita nampak shuttlecock tu bulu tangkis. So, rangsangan itu akan dikesan oleh siapa? Dia akan dikesan oleh reseptor. Reseptor kat mana? Reseptor kat mata. Kemudian reseptor buat apa? Reseptor akan cetuskan impuls. Di mana impuls itu akan dibawa oleh neuron deria ke otak. Sedang kata, dari reseptor pergi ke otak, dia perlukan penghantar, lori. So penghantar dalam kes ni siapa? Neuron deria. Neuron deria bawa siapa? Bawa impuls. So bila impuls tu sampai ke otak, which is bahagian cerebrum, kemudian impuls tu pula akan dibawa pergi ke effector.
Siapa yang bawa pula? Yang bawa oleh neuron motor. Apa fungsi cerebrum? Fungsi cerebrum adalah untuk tafsir impuls. Saya ulang lagi sekali. Rangsangan akan dikesan oleh reseptor, di mana reseptor akan cetuskan impuls. Impuls ini akan dibawa oleh neuron deria di otak. Otak bahagian mana? Bahagian cerebrum. Apa cerebrum buat? Dia akan tafsir impuls. So dia fikir, nak buat apa kat shuttlecock tu? Kita nak pergi smash belah kanan ke belah kiri? So otak tu fikir. So kemudian impuls itu akan dibawa pergi mana? Impuls tu akan dibawa ke efektor. Siapa yang bawa impuls? Yang bawa impuls tu adalah neuron motor. Kemudian kat efektor ni disebabkan dia biasanya adalah tidak balas terkawal, dia boleh buatkan otot rangka tau. So apa kita buat? Gerak balas tu, otot lengan ni sebenarnya otot rangka. Dia akan mengecut, so dia akan menghayutkan raket. So saya suka kalau awak gerak balas, awak ingat kalau gerak balas terkawal dia boleh buatkan otot rangka. Otot rangka kita awak ingat bicep dan tricep. Pada satu time yang dia tengah buat kerja, tengah mengecut. Sebab tu saya suka kalau otot rangka, you guys just fokus yang bahagian otot tu tengah mengecut. Sebab tengah mengecut, tengah buat kerja. Macam kalau kita tengah bending our hand, macam bengkok macam ni kan. Ini bicep, sini tricep. Mana satu yang tengah buat kerja? Bicep. Bicep buat apa? Bila bicep mengecut, dia akan tarik tendon. Bila tarik tendon, tendon akan tarik tulang. So kita akan bengkok. So ingat, kalau movement, remember otot mana yang mengecut. Sebab tu yang itu yang buat kerja. Right? Now, sampai sini okay? Okay. So, ingat. Okay, tadi saya kata, impuls tu sorry, subhanallah. Neuron tu, antara neuron ada ruang kecil yang kita panggil dia sebagai synapse. Synapse ni korang tak payah hafal tau. Senang kata Bayu ni kan, dia tak kuat hafal tau. Dia jadi faham. Masalah dengan Bayu, dia suka tanya benda yang tak ada. Dia buat kita overthinking. Contohnya katakanlah kita belajar penghantaran impuls daripada synapse, penghantaran impuls merentasi synapse. Dia tak tanya pun, terangkan penghantaran impuls. Mungkin kot dia tanya. Awak jangan percaya cakap saya. Dia cuma tanya, apa jadi kalau tiba-tiba neurotransmitter tak ada? Apa jadi kalau kita makan ubat, apa kesan penghantaran impuls? Dia suka tanya yang tak ada. Tapi sebenarnya jawapan dia, korang jadikan dia negatif. Contoh jawapan dia. Kita tahu impuls ni, apabila impuls tiba di bonggol synapse, bonggol synapse ni sebenarnya adalah, bahagian ni sebenarnya kita panggil dia, bonggol synapse ni adalah terminal axon. Axon. Sedang kata bila kita cerita pasal neuron bentuknya macam ni. Sini adalah badan sel. Sebelum badan sel, this one we call as dendrit. Selepas badan sel, this one kita panggil dia adalah sebagai axon. Di hujung axon ni, ini kita panggil dia adalah sebagai terminal axon. Dekat terminal axon ada apa? Dekat terminal axon ada bonggol synapse. So kalau soalan tanya, di mana letaknya bonggol synapse? Letaknya adalah di terminal axon. So terminal axon dibesarkan. So mula-mula impuls tu, apabila impuls tiba di terminal axon ataupun bonggol synapse, apa impuls tu buat? Impuls tu akan merangsang vesicle synapse. Bila vesicle synapse tu dirangsang, apa kesannya? Ia akan menghasilkan neurotransmitter. So neurotransmitter tu akan diangkut sampai ke hujung membran ni. Bila neurotransmitter ni diangkut ke hujung membran, neurotransmitter akan dirembeskan. Bila neurotransmitter tu akan dirembeskan, ia akan diterima oleh protein reseptor. Once diterima oleh protein reseptor, dia akan jadi impuls balik. Sebab tu awak perasan tak? Kalau sini ni tadi saya kata dia adalah sebagai terminal axon. Protein reseptor letaknya kat mana pula? Protein reseptor ni letaknya dekat dendrit. Sebab ikutkan, katakanlah sini ni katalah neuron lagi satu, contoh kan, contoh. Salah ni, nanti awak pedih kat saya. Sekejap saya buat sini. Betul lah, betul. Ini adalah, saya panggil ini adalah neuron deria. This one, ini neuron deria. Contoh, saya lukis kat sini, ini adalah neuron motor. So, bayangkan
Yang ini adalah dendrit. So, kalau kita besarkan kan, the whole thing is this one. So, dia kata kat sini, berdasarkan pengetahuan biologi anda, terangkan bagaimana kandungan alkohol. Okay, kalau alkohol, awak rasa gerak balas cepat ke lambat? Aku kena tahu satu je. Kalau awak tengok dia alkohol, lambat. Yes, very good. Thank you, Beta. So, cerita dia, jawapan dia semua jadi negatif, slow. Contohnya kat sini, alkohol berlebihan akan melambatkan penghantaran impuls. Lepas tu dia buat apa? Awak boleh kata dia berjekat neurotransmitter. Ataupun penghantaran neurotransmitter akan jadi perlahan. Semua cerita jadi slow. So, bila dia berjekat neurotransmitter atau penghantaran neurotransmitter menjadi perlahan, tindakan refleks akan jadi perlahan. So, bila jadi perlahan, itu yang menyebabkan, okay, orang yang alkohol berlebihan, dia tak boleh drive kereta sebab penglihatan dia akan jadi kabur. Sama juga dengan dadah. Dadah ada dua jenis tau. Satu kita panggil dia adalah dadah stimulan. Kalau dadah itu adalah stimulan, dia akan mempercepat kan. Tengok tau, kalau soalan dia cerita pasal dadah. Dadah tu stimulan, dia berangsang. So kalau dia berangsang, awak kata penghantaran impuls akan jadi lebih cepat. Penghantaran neurotransmitter akan menjadi lebih cepat. So gerak balas tu akan jadi lebih cepat. Dia jadi lebih alert. Kalau let's say orang tu jadi tak tidur, dia mata dia bekak, macam buka je. Macam jantung dia akan jadi laju. So ingat tau, dadah ada dua. Satu, dadah kalau dia kata dia tak tidur ataupun terlampau aktif, so gerak balas tu jadi laju. Neurotransmitter laju, gerak balas jadi laju. Tapi kalau dadah tu adalah, dadah satu lagi apa yang paling famous adalah stimulan. Satu lagi dadah adalah dia jadi awak tidur tau lah. Ada buat tidur barbituran. Korang kan baru belajar kimia. Kan korang dah berubah daripada kimia. Ke korang dah buat kimia jadi kenangan ni? Sekejap Dadah. Oh, okay. Satu penenang. Sabar sabar dah. Okay. Ini semua duniawi. Okay, dah. Ada satu dadah tu adalah stimulan, satu lagi dadah penenang. Okay. So, kalau stimulan, dia akan jadi semua laju. Kalau penenang, dia akan jadi semua slow. Tapi jalan cerita dia lebih kurang sama macam ini. Okay, dadah tu tak pernah keluar. Yang ini pun tak pernah keluar. Tapi, izinkan saya cakap macam ni. Let's say katakanlah kita dah cerita banyak-banyak ni, suddenly dia tak keluar, adakah ia sia-sia? Tidak. Tak sia-sia pun. So semua ni adalah ilmu. So awak ingat tau, soalan tu, apa-apa soalan macam bio, just jawab je. Kalau awak rasa it's not fair for us, adalah sebab kenapa Allah izinkan. So benda yang jadi ni semua atas izin Allah. So basically kimia jangan risau. You sedih sekarang kan? Tapi manalah tahu graf rendah. And suddenly tiba-tiba unexpected ramai yang dapat A, who knows? So lepas macam nak cakap, lepas korang ada effort tu kan, korang doa lah semoga korang dapat pemeriksa yang baik, semoga graf tu direndahkan. So jangan give up dulu tau, just doa. Sebab sama je macam budak yang saya kata ada, saya tak nak cakap batch mana sebab saya ulang banyak kali. So ada yang batch yang saya cakap, batch yang dapat 12 orang A. Dia keluar masa bio tu semua macam mengamuk-ngamuk kan. Tapi Lala tengok keluar result 12. Saya tengok pun macam serius lah. Daripada 4 jadi 12. So nothing is impossible lah. Just have faith, doa. So make sure your faith is bigger than your fear. Just doa je, right? Now, next one. Okay, rajah 6.1 dan rajah 6.2 menunjukkan dua gerak balas yang ditunjukkan oleh badan manusia terhadap rangsangan. Okay. Namakan jenis sistem badan yang terlibat. So awak ingat je, kalau ada nampak je output motor ni semua ni, okay, ini mestilah kita panggil apa? Yang tu adalah sistem saraf. Ini adalah sistem saraf. Kalau awak nampak je lah kelenjar. Asalkan awak nampak dia kelenjar ni kan. Okay, so ini mestilah sistem endokrin. Okay. So ini adalah sistem saraf, sini adalah sistem endokrin. Right, next one. Nyatakan jenis rangsangan yang mencetuskan gerak balas dalam 6.1. Okey, 6.1 ni kita dapat air. So air tu luar. So kita bagi dia adalah sebagai rangsangan luar. Kalau ini adalah rangsangan dalam. Kenapa kita bagi rangsangan dalam? Sebab dia melibatkan aldosteron tau. Aldosteron ni adalah, kalau aldosteron tinggi dia tak ada dalam teks tau, tapi ada dalam silibus. Bila aldosteron tu banyak direbeskan, dia akan menyebabkan penyerapan garam. Penyerapan semula garam. Penyerapan semula garam.
Kalau dia ADH, okay, penyerapan semula air. Nanti tanya saya balik tak form 5. Tak ada dalam buku teks tau. Tapi ada dalam syllabus. Okay, next one. Form 4 dengar je dulu tau. Tak faham tak apa tak form 4. Dengar je. Ilmu bermanfaat ni awak dengar je dapat pahala. Serius. Belum amal, dengar je dah dapat pahala. Okay, next one. Okay, Aiman kelihatan keletihan di bawah terik matahari yang disebabkan pemilihan berpanjangan kepada suhu yang tinggi tanpa perlindungan yang mencukupi. Aiman berpeluh dengan banyak. Actually ini dah bab 13 tau ni. Ini bab 13 ni. Sebab tu saya kata kalau bab 12 pair mesti dengan bab 13. Okay. Huraikan bagaimana tubuh Aiman menggunakan mekanisme homeostasis untuk mengawal kandungan air dalam badan. Apakah yang berlaku jika tubuh Aiman tidak menggantikan cecair yang hilang? Actually soalan ni is tricky tau. Soalan ni, dalam soalan ni dia minta dua. Satu, dia minta adalah mekanisme. Macam mana dia kawal kandungan air. Dengan panas, macam mana nak make sure air dalam badan kita tak hilang, tak kurang. Kedua, dia cakap apa jadi kalau mekanisme itu tidak berlaku? Homeostasis tidak berlaku. So, tapi markah dia 2. Gila sikit lah. Sepatutnya kalau ikut saya, normally kalau soalan tu hurai kan, kalau dia kata terang boleh 2 markah. Kalau kata kunci hurai, biasanya hurai tu satu facts kan. Explanation dia at least 2 atau 3. So at least kalau soalan tu kata kunci dia hurai, normally 3 atau 4 markah. Kalau dia 2 markah, normally soalan yang cantik dia adalah terangkan. Sebab hurai ni describe tau. Describe. Normally describe lebih besar sikit. Okay, tak apa. Kita jawab je. Cuma saya bagi awak dia punya tips lah. Okay. Now, so senang katakanlah pada waktu panas, ini dia suruh kita gerak balas. Kelenjar pituitari akan rebeskan ADH. Sedang kata macam ni. Air dah habis. Kalau awak haus, hormon apa yang direbeskan? ADH. Ingat tu je. Awak haus je, ADH. Air dah habis dalam badan kita. So, bila kita panas, ADH direbeskan. Apa kesan ADH? ADH akan merangsang penyerapan air semula. So, apa kesan kalau penyerapan air semula? Kesannya, urin kita jadi sikit. Urin tu sikit. Sebab tu kalaulah awak puasa kurang minum air, kalau panas kurang minum air, kalau awak pergi toilet, urin tu sikit. Kalau awak tahu urin tu sikit, maksudnya awak terus understood. Oh, maksudnya ADH aku berfungsi. ADH aku serap air menyebabkan air kecil jadi sikit. Okay, tapi ada satu bahan yang boleh menyebabkan ADH tidak berfungsi, which is caffeine. Okay, so kalau soalan tanya, tiba-tiba dia minum kopi banyak. Kenapa minum kopi tu dia menyebabkan dia kerak kecing? Kalaulah ADH ni dia akan bila ada kafein dalam kopi. Dalam kopi ada kafein. Kafein ni dia akan mengurangkan ADH. Kalau ada kafein dia kurangkan ADH. Bila dia kurangkan ADH, kurang air diserap. Bila kurang air diserap, sebab tu urin jadi banyak. So bila ADH sikit, kurang penyerapan semula air. Sebab itu urin akan jadi banyak. Kalau tiba-tiba dia tanya, kalau apa jadi kalau orang tu minum kafein? Kenapa orang tu minum kafein dia asyik pergi toilet? Kata sebab kafein tu dia mengurangkan perebesan ADH. Bila ADH tu kurang direbeskan, dia menyebabkan kurang penyerapan air. Bila dia kurang penyerapan air, dia akan menyebabkan urin jadi banyak. Okay, next one. Soalan ni. Soalan mana? Johor. Ni soalan ni macam pusing-pusing sikit tau. Okay. Aiman telah berada dalam bilik berhawa dingin pada tempoh yang lama. Dalam keadaan ini, badannya kurang berpeluh dan para hormon ADH-nya menurun. Okay. Jelaskan bagaimana pengurangan peluh membantu mengekalkan suhu badan. Dia kata, kenapa kalau kita sejuk, ada aircon kita tak berpeluh? Okay. Dan seterusnya, analisis bagaimana perubahan ini berkaitan dengan penurunan ADH. So, kenapa kalau kita sejuk, ADH kurang berfungsi? So, jawapannya, kalaulah kita tengah sejuk, kita tak nak berpeluh. Sebab kalau peluh, dia akan menyebabkan haba hilang. Sebab tu, kalau kita sejuk, tak ada peluh. Sebab kalau peluh ni, dia akan menyebabkan pengurangan peluh akan mengurangkan kehilangan haba. Peluh tu sebenarnya, kita nak buang haba.
Okay, so bila sejuk, bila sejuk kita tak berpeluh. So kuranglah haba. Kita nak haba, kita tak nak hilangkan haba, kita nak haba. Okay, now seterusnya. Bila kurangnya peluh, dia dapat kekalkan suhu badan. ADH pula, soalan ni markah dia tak kena. Dia tanya 2 soalan tau. Markah 2, sepatutnya bagilah banyak sikit kan. Now, ADH. Apabila ADH kurang diribiskan, dia akan menyebabkan apa? Penyerapan air akan jadi kurang. Air kecil yang dihasilkan adalah salah ni. Salah. Bila ADH kurang, penyerapan air tinggi kan? Air kecil yang dihasilkan adalah tinggi. Banyak. Oh, saya kena bagi jawapan yang betul lah ini. Dah, saya tambah sikit tau. Biasanya kalau awak perasan, kalau air kencing, isi padu air kencing, isi padu urin saya ambil urin adalah banyak. Biasanya banyak, warna dia cair. Kalau isi padu urin, tiba-tiba cerita pasal air kencing. Lepas ni korang tengok isi padu urin kita adalah sikit. Warnanya adalah pekat. Saya tambah sikit tau. Kenapa cair? Cair ni adalah disebabkan aldosteron. Aldosteron tinggi. Bila aldosteron tinggi, penyerapan garam adalah tinggi. Bila lebih banyak penyerapan semula garam adalah tinggi, urin jadi cair. Apakah maksud penyerapan semula? Penyerapan semula, badan kita ambil semua urin. Badan kita ambil semua garam. Bila garam tu semua diambil, sebab tu air kencing jadi cair. Tapi kalau yang pekat, kenapa jadi pekat? Aldosteron adalah rendah. Penyerapan semula garam adalah rendah. Bila dikata maksudnya penyerapan semula garam tu adalah rendah, maksudnya garam tu semua ada dalam urin. Sebab tu pekat. Kalau yang ni pula saya terbalik Kenapa isi padu urin tu adalah banyak? Disebabkan ADH adalah rendah. Bila ADH adalah rendah, penyerapan semula urin air adalah sikit. Menyebabkan banyak air dalam urin. Kalau yang ini pula, kenapa isi padu urin adalah sikit? ADH adalah tinggi. Bila ADH tinggi, penyerapan air adalah tinggi. Menyebabkan nanti urin sikit. Saya tambah lagi. Bila masa isi padu urin adalah sikit, ini bila tekanan osmotik tinggi. Bila masa air kencing kita banyak, bila tekanan osmotik kita adalah rendah. Yang dia ada dekat essay tau. Ini kalau pening tak apa, jangan risau lah. Relax je. Okay. Awak dah masuk ni pun saya dah rasa bersyukur. Thank you so much. Terima kasih sudi masuk. Tak apa, faham tu awak ingat, faham tu atas izin Allah. Tapi awak kena berlapang dada je, insyaAllah bagi masuk. Okay, relax. Kalau tak, nanti saya bagi recording. Okay, saya nak ambil satu soalan tau. Saya takut soalan yang ni. Okay, kalau soalan isu kesihatan, korang kena check GPT sikit lah. Contoh, kalau dalam isu kesihatan, dia suka tanya pasal Alzheimer tu penyakit apa? Kecelaruan untuk berfikir. Tapi kadang-kadang soalan aras tinggi dia tanya macam mana nak mengatasi? Yang tak ada dalam buku teks. That one kena research. Tapi biasa kalau dia tanya tu markah 5 lah. Yang tak ada dalam buku teks yang korang kena research lebih tu 5 lah. Contoh, saya ambil yang ni tau. Risiko penyakit Alzheimer lebih tinggi di kalangan individu yang sedang kata bila dah pencen tak nak buat apa-apa. Ataupun korang tak nak berfikir. Sedang kata apa jadi kalau korang semua tak nak gunakan otak berfikir. So sedang kata orang yang tak nak gunakan otak berfikir, chances nak kena Alzheimer adalah tinggi. Okay, why? Contoh. Okay. Tapi Alzheimer dia ada genetik tau. Tapi dalam statement ni dia kata kenapa orang yang jarang berfikir dia boleh sedang kena Alzheimer. Sebab kurang rasakan mental. Sebab tu korang kena baca buku, you read. Okay. So
Apa kesan bila kurang rasakan metal? Dia melemahkan potensi otot. Macam mana boleh cara dia melemahkan potensi otot? Dia mengurangkan sambungan sel saraf. Maksudnya saraf-saraf tu tak berhubung. Okay. Tahu. Kedua, yang ni pun saya tak tahu. Saya baru tahu. Bila kita kurang berfikir, aktiviti berfikir dapat membantu neuroplasticity. Okay. Kita punya aktiviti otak. Yang ni saya tak ingat tahu mana. You have to Google. Okay. So, bidang yang jarang dicabar akan menyebabkan kemerosotan kognitif berfikir. Menyebabkan fungsi memori tidak dapat diasah dan menjadi pelupa. So, yang ini tak ada dalam buku teks. So, isu kesihatan dia saya sangat looking forward untuk bio sebabnya last year keluar isu kesihatan cara mengatasi kalau orang tu ada kanser. Ada 3 jenis kanser yang tahun lepas dia bagi kat kita. Satu colon cancer. Satu lagi kanser peparu. Satu lagi kanser kulit. Kalau colon cancer disebabkan makanan proses. Kalau kanser kulit disebabkan terdedah kepada cahaya matahari yang terik dalam jangka masa yang lama. Kalau awak kata sel what do you call kanser kulit disebabkan oleh kena cahaya matahari je tak ada markah. Awak kena cakap dia terdedah kepada cahaya matahari yang lama. Kalau kanser peparu adalah disebabkan oleh orang isap rokok ataupun bahan karsinogenik. Tapi hari tu esei tu dia bukan tanya apakah itu penyebab. Dia tanya macam mana nak mengatasi. So jawapan dia jadi terbalik pula. Contoh kalau colon cancer, kena kurangkan makanan berproses. Kalau orang nak elakkan daripada kena kanser kulit, kena kurangkan daripada cahaya matahari yang berlebihan. Actually UV tau. Dekat dalam skema jawapan dia tak terima tau. Pakai sunscreen. Dia tetap kena jangan berada dalam matahari, menghadap matahari yang lama. So apa lagi tadi? Colon cancer, kurangkan makanan berproses. Kalau orang nak kurangkan kena kanser peparu, kena kurangkan isap rokok ataupun bahan yang karsinogen. So far sampai sini okey. Saya rasa, saya tak maaf tau. Saya rasa kita sampai bab 12 je. Bab 13 saya rasa saya kena bincang esok lah. Sebab saya rasa untuk 1 jam ni kita dah cukup banyak kan. Okay, saya nak ambil satu je yang pasal ni. Sekejap sikit je untuk form 4. Form 4 korang kena study dari sekarang form 4. Tadi lah tak banyak sikit pun jadi. Serius form 4. Tak, kalau tak korang boleh buku latihan. Okay. Now, yang ini. Yang ni ada dalam buku teks. Yang ni saya suka. Dia suruh bandingkan. Jadi orang ni makan nasi bubur tanpa garam. Jadi dia kata telur masin. So kalau tanpa garam dia boleh menjawab. Dia tanya pasal garam je tau. Ni susah. Saya ingat pasal aras glukosa. Bila saya tengok balik apa hal ni garam ke telur masin. Sebenarnya bukan pasal aras glukosa tu kat sini. Bubur tu cair tau, ada air. So dekat sini sebenarnya dia nak cerita kalau dia tanpa garam, tekanan osmotiknya adalah rendah. Kalau dekat telur masin, tekanan osmotiknya adalah tinggi. Dia suruh bandingkan. Bukan pasal insulin, glukagon. Bukan. Sebab dekat sini dia dah stated adalah aldosteron dengan hormon ADH. So jawapannya adalah kita kata kalau A yang tak ada garam, tekanan osmotiknya adalah rendah. Kalau ada telur masin adalah tinggi. Dekat sini saya terus skip tau. Markah dia 10. Saya tengok pun nak nangis lah. Okay. Kalau lah saya ambil, kalau orang yang tak ada garam, tekanan osmotiknya tinggi, rendah menyebabkan ADH kurang dirangsang. Menyebabkan kurang air dirangsang. Tapi kelenjar adrenal akan dirangsang menyebabkan ya Allah ya Tuhanku. Salah ni. Hero saya salah. Kelenjar adrenal. Sekejap. Saya rasa saya buat tadi sekejap Tekanan osmotik saya ambil ni. Saya suka tekanan osmotik tinggi bagi Apabila tekanan osmotik adalah tinggi, osmoreseptor akan dirangsang menyebabkan kelenjar pituitari dirangsang. Bila kelenjar pituitari dirangsang, ADH akan dirangsang. Apa kesan ADH dirangsang? Lebih banyak air diserap semula. Okay. Kalau kelenjar pituitari adalah tinggi, dirangsang, kelenjar adrenal adalah kurang dirangsang. Ni betul. Bila dia kurang dirangsang, ini mesti jadi rendah. Garam dia ni adalah sikit. So air kencing jadi pekat.
Kalau CD dia jadi terbalik. Aldosteron akan direbeskan. Garam lebih banyak diserap. Bila garam lebih banyak diserap, itu dia menyebabkan gerak akan jadi cair. Okay, saya minta maaf atas saya punya silap. Okay, so basically jangan stress-stress. Okay, saya berhenti sampai kat sini. Kita dah pukul 9.38. So do you have any question? Untuk tingkatan 5, esok kita bincang bab 13. Saya dah bagi jadual. Esok pagi kita bincang bab 13, bab 14, bab 15. Lepas rehat, kita bincang form 5, bab 9. Tapi saya ingat nak buat bab 10 dulu. Bab 10, bab 11, bab 12. Pewarisan. Kalau sempat kita push, bukan, bab 11, bab 12, bab 13. Kalau sempat kita push bab 9, bab 10. Tapi aim saya dah susun dah cantik-cantik. Macam tu. Right. For those yang tak join kelas saya esok, tak apa. Saya faham korang dah kena belajar sendiri. So saya tiada apa-apa. Saya nak ambil kesempatan ni. Saya nak ucapkan all the best. Jangan give up. Macam saya kata, make sure your faith is bigger than your fear. Jangan ada rasa, jangan overthinking, fikir, alamak kalau aku baca baik. Macam mana? Janganlah rasa, tak yalah baca, entah dia tak keluar pun. Yang tu nanti tahu belakang cerita. Kita meroyan, saya bagi awak meroyan lepas bio. Sebelum bio, sebelum korang masuk Dewan Rafulin, tidak dibenarkan siapa-siapa meroyan. Boleh tak? Kita meroyan lepas paper. Lepas paper pukul 1.15, kita meroyan lah ramai-ramai. Tapi sebelum tu, make sure kita jawab yang terbaik. Boleh tak? So,